Hai, Assalamualaikum, selamat datang ke channel Laki Raska Kanda. Okay guys, saya just nak beritahu korang yang mana video ni kalau saya post pun sebab saya nak adakan video sebab yang mana yang sebab tahu YouTube saya tengah problem. Yang mana kalau saya post ke video ke, dia macam tak berguna pun untuk saya sebab benda tu tak datangkan view untuk saya. Tapi saya tetap rasa nak post. Saya tak nak rasa ada kurang. Saya nak juga banyak video. Saya nak juga fight dengan talent-talent yang lain. Nak juga pastikan ada video supaya saya tak ketinggalan dengan talent-talent yang lain. And that's why it's content pertama saya. Saya nak beritahu korang yang YT saya problem. Memang sangat problem. Sampai kena suspend semua benda. And lagi satu, video saya punya income dah 3 bulan tak masuk. Payment sebab ada problem. Saya tak tahu problem apa. Saya harap semua benda dipermudahkan. Memandangkan konten ni kalau post pun tak dapat view, post pun tak dapat duit, 3 bulan gaji saya tak masuk. Saya nak tengok budak-budak AIT yang mana yang boleh infak dekat saya. Saya nak tengok berapa ramai yang boleh infak, berapa banyak dia boleh bagi kat saya untuk saya bertahan hidup lah. Sebenarnya saya ada je duit-duit lain yang saya simpan dalam bisnes saya, semua benda duit ada duit simpan saja. Nak tengok budak-budak AI ni yang mana yang baik hati. Saya rasa semua orang baik hati, tapi berapa banyak dia orang boleh bagi. Apa tu lagi? Jom kita tanya budak AI lain. Okay, sekarang ni kita bersama budak-budak Kero Amin. Budak-budak Kero Amin semua benda dia tengah shoot konten. Okay, sekarang dia tengah buat video TikTok semua benda ni. Dia buat video TikTok untuk adik-adik kanda. Adik Ina, Daus, adik Share. Sini. Apa ni bising-bising ni? Apa kan? Tahu kan apa? Apa ni? Kau dah duduk belah mana? Kau elok ni. Aku ikut tau. Lama tak post konten, lama tak buat video ni. Yang ni kau tahu tak kenapa aku tak post video, tak buat video? Sebab dia kena restrict kan? Bukan ni, aku akaun aku kena suspend. Ya? Nampak sangat tak ambil tahu weh. Terasa weh. Tak, aku tak tahu. Ni pun tak tahu ni. Tahu lah. Apa yang kau tahu? Aku dengar je yang pasal tak boleh keluar duit. Dah berapa bulan tak Isan? Berapa bulan ni? 3 bulan dapat payment gaji. Tapi duit dia jalan ke? Kira Duit tak tahu dia masuk ke tidak. Tak pasti dia masuk ke tidak. Oh my god. Tapi macam cakap dah lah banyak post konten. Ni konten ni kalau aku post tak dapat duit. Ya. Post konten ni tak dapat duit. Tapi aku nak bersaing dengan korang yang post konten. Tapi jap, 3 bulan kan korang perasan kat bulan ni? Bukan 3 bulan tu tambah banyak dah. 3 bulan tu aku buat tu bulan 12. Bulan tu tak masuk. Lepas tu aku ingat fikir bulan ni akan double up lah semua benda. Tak masuk. Lepas tu aku cakap okey, aku text kan. Text semua aku masuk tak masuk lagi. Tapi dah problem tu dah And then terus monetization aku hilang. Betul, monetization aku hilang. Serius? Bahaya juga rajin post konten. Kira benda tu macam mana ni? Tak tahu macam mana. No. Account suspend by Asian country. Aku tak boleh buat apa-apa untuk apa. And then macam aku cakap aku post ni tak dapat duit. Macam ni, lepas tu sekarang ni aku nak tengok siapa yang boleh bagi untuk aku bertahan hidup. Duit. Siapa yang boleh bagi? Uish, Aina. Uish, Aina. Aku nak Kanda banyak tolong Aina. apa? Kanda banyak tolong Aina. Kanda orang Sebab aku expect je talent AI lain akan bagi duit kan. Aku nak tengok macam mana korang kan. Aina. okey, Kanda nak guna Tak ada nak guna. Dia cik kelas hati. Macam kau umpama sampai 2. kau macam umpama macam sumbangan untuk anak yatim lah. Aku memang betul tak anak yatim. Sekarang ni aku 3 bulan. Aina kongsi rezeki lah. Sebab dia macam ni, aku ada je amount tapi dekat akaun lain. Aku dah tu lagi bisnes semua benda. Tapi aku tak nak pakai duit bisnes. Aku nak pakai at least duit akaun aku sendiri aku lah. Semua benda. Kau sini QR. Jadi tak kira dah 2 pun nak bagi aku. 2 beg. 2 bank. Aku nak tengok macam mana korang betul-betul macam satu jiwa kat dengan aku. Betul-betul fake keluarga ke tak? What the heck? Dos. Kenapa? Tak boleh ke? Tak boleh. Share RM4 je. Mana? I know. Tengok sini, tengok QR. Aina bagi 200. Aina kena 24 lagi. Aina bagi 200. Untuk urusan
mudahkan. Ini alasan ni alasan. Memang tak boleh lah weh. Tak boleh. Aku 12 kot. Mana kau lagi? Engkau boleh? Wish. Aina. Aduh, buat macam tu pula. 200 sangat banyak tu weh. Untuk aku bertahan hidup sebulan ni. Untuk duit gaya aku bagi orang ni. Boleh ganda. Wih, serius ah? Aina. Nombor akaun? Aku juga. Seronoknya aku ada kawan adik-adik AI, sahabat AI macam ni. Syah. Macam tengah kalkulator. Saya mana Asyara? 100. Sini jap, nombor akaun. 100. Ganda dia kata. Buat berbuka. Itu asal aku cukup 5 hari tu. Kau kira 100 habis dah. Boleh lah tu penat balik meniaga kan dia boleh pergi beli air. Terima kasih Aina. Terima kasih dah. Aku nak tengok. Takut ada dah tahu kita macam apa. Kita pakai weh. Dah macam Sekarang ni aku collect untuk aku takut satu video ni. Selalu aku satu video aku dapat 5,000. Kalau satu post video. Faham ni kira kita orang monetize kan? Monetize video masa orang tengok aku dapat duit. Macam tu. Okay dah. What? Pakailah makan. Serius tak tu? Biarlah. Okey je. 1,000. Dah jangan buat mahal. Okey je lah, pakai je lah makan ke apa kan. Ini lebih daripada monetization aku dapat ni tau. Kalau view Mana contoh, tu? kalau view aku 100k, aku tak dapat rumah banyak ni lagi tau. Ya, tak apa. Pakai je lah untuk makan. Terima kasih Tak, Raul. lepas tu satu lagi sebab Kanda selalu masuk untuk dalam konten Kanda. Lepas tu time tu kita tak tahu tak monetize. So ni macam Raul, terima kasih. bagi balik. Aku nak peluk belah sana tak boleh peluk. Aku kena faham tu. Aku tak boleh belah sana peluk. Terima kasih adik Aina, adik share, bantu abang. Abang 3 bulan tak ada gaji dia. Tak apa. Okey je. Minta maaf, minta maaf terima kasih. Ada apa-apa bagi tahu lagi kita orang. Okey je. Gentleman bodoh je lah. Tak adalah okey je. Gentleman bodoh je. Ada apa-apa bagi tahu aku kan. Mentang-mentang dia pandai naik motor sekarang. Tak ada. Cuba pandai-pandai dia pandai naik motor Red Bull sekarang. Kalau pandai lah cuba sebut Red Bull laju-laju. Red Bull. Apa aku cakap? Azra juga. Astagfirullahaladzim. Ingatkan tadi tu dah baik dah niat dia. Dia pulang Tak ada. Tapi terima kasih lah untuk Adik Aina, Adik Syed kerana bantu Abang Kanda. Nanti kalau Abang Kanda dah dapat video Abang Kanda semula, monetization nanti Abang Kanda pulang balik Tak payah lah balik. Kita orang ikhlas. Serius lah? Kerja macam ni? Ya. Humble weh. Rezeki yang kau dapat tu pun daripada tempat Kanda bekerja juga. So kita konsisten Betul, sendiri. kan? Betul. Tapi 1,000 tu. Tak apa okey je. Kita dah malas. Okey je lah. Yang Kenapa nak balik- ni? Balik dekat Daus lagi Balik tempat lagi Kanda. banyak lagi balik tu jangan risau. Ya, semoga lipat ganda kan Allah. Seterusnya yang terbaik untuk Allah. 1,000 banyak. Kalau korang ada masalah aku ingat muka-muka yang tolong aku ni. Kalau korang ada masalah, korang bagi tahu aku. Duit ke apa nanti kalau aku dah dapat akaun balik nanti, aku invest kat kau. Boleh je. Boleh? Sana. Terima Semoga kasih. cepat-cepat Kanda punya YouTube tu kesian Kanda. Ya. Les, nak tanya. Okey berjambang tidak? Sebenarnya bagi aku lah kan aku lebih suka aku macam ni. Kalau aku rasa better tak. Adik laki? Kau Aku ya? rasa okey. Okey je. Sebab rambut tak potong ke? Kanda selesa yang mana diri sendiri? Tak tahu, tak selesa. Tak selesa tak pakai apa-apa ke sebenarnya. Okey. Terima kasih ada Os, terima kasih Syed, terima kasih Aina. Sama buat TikTok balik. Tapi itu ni mahal sebab Kanda masuk. Oh, itu kira macam review lah. Aku masuk tadi. Terima kasih. Terharu je aku. Okay, kita bersama dengan orang kaya dalam AI team. Dia bila orang kaya macam ni lah, muka belagak. Muka macam ni. Lepas tu bila tengok saya, dia macam dah tak nak berkawan sebenarnya. Sebab saya dah tak post konten semua benda. Dia korang berkawan dengan saya sekarang ni. Kau baru tak post konten berapa hari? Dah 6 hari, 5 hari dah ni. Kau cuba bayangkan. 2 bulan. Ya, tapi masalahnya aku tahu kan awal-awal aku selalu post semua benda. Tapi ini aku tak post. Maksudnya korang, ada sebab. ya korang dah Kau pintas. nampak tak last time Kanda punya last content dengan sekarang dah berjambang. Betul aku cakap dengan kau. Kau dah, sebab korang dah start buat video tu aku rasa macam aku tak boleh. Aku nak depan video daripada kau. Aku nak banyak lagi video daripada kau. Korang dah start banyak sangat sekarang ni. Aku tak boleh duduk diam. Kau dah buat video bulan ni? Bulan Mac baru satu. Satu video kau? Satu video. Aku nak tak nak aku kena post video. Tapi aku ada problem. Kalau aku post video macam mana pun, duit aku tak dapat. Kau tahu kan? Ya, even kau yang ni pun kau pun tak dapat juga. Monetize tak dapat duit. Kalau tak Jadi kau, monetize kau post untuk je lah. saja untuk ada video. Untuk aku boleh berlawan dengan budak-budak baru, budak gen, budak baru gen punah. Aku nak juga bersaing dengan korang. Itu je aku punya semangat tinggi. Oh. Aku tak kira habis monetize kan dapat duit. Oh. Cuma kalau aku post tak dapat duit lah. Tapi aku 3 bulan gaji tak dapat duit. 3 bulan tak dapat duit.
Kalau total 100.5. Tak sampai pun, tak sampai pun. And then aku hari ni aku harap video ni tak monetize. Cuma aku boleh minta jasa korang. Korang anggaplah macam impak untuk anak yatim ke apa. Berapa kau boleh bagi? Ni Daus bagi 1,000. Ya jatuh kau. Sumpah. Rizie Muhammad Iskandar Abdul Hamid 1,000 from Daus ni. 1,000 baru dia. Kau tahu ke Kanda ni? Tak, aku ada duit. Kanda ni millionaire. Tak, aku ada duit. Kau bagi dia 1,000 dia millionaire tau. Tak, bisnes. Aku ada bisnes. Tapi aku tak nak kacau bisnes aku. Aku ada bisnes ni, bisnes ada. Ada. Apa dia? Aku tak ada QR. Tak ada orang transfer. Cash lah. Aku boleh terima cash. Kas ada dah RM10. Tadi si minyak pun mengemis je. Wah, lebih teruk kau daripada aku. Kau buka QR sekarang. Lebih teruk kau. Tak ada QR. Ya, tak ada. Aduh, macam mana ni boleh kacau aku kena bagi kau ni? Dia kena bagi nombor account. Tapi terpulang lah pada Nombor aku. kau macam pakcik-pakcik. Kau tak nombor account dia save macam orang save contact. Aku mesti kontak nombor kau. Dia buat macam tu kan. Start orang tua. Aku mesti. At least tulis dekat note nombor account tapi dia orang save contact Aku save yang contact. Ah, nombor sama. Dia account. pun sama. Ryan macam tu juga. Aku pun macam tu. Senang. Not takut lupa. Aku pun nak bertahan hidup untuk 3 bulan aku gaji. Bagilah So, aku duit nak tengok lah. Aku pun nak tengok. Aku ada je duit tapi aku nak tengok yang mana budak-budak yang boleh bantu aku Balik ke, kau budak handphone. nujeng ke apa Kat benda. sana. Lagi ambil dulu pause je. Tengok atas kau lah, sepulang kau lah. Kalau kau rasa ada alasan, aku faham je kenapa Asnur ada alasan. Aku faham je. Aku punya pun sana. Tak ada, aku faham. Usaha lah punya ambil. Kau macam tak ada usaha nak bantu aku. Ya salah weh. Betul tak ada usaha ni mah. Sabarlah ya ampun. Aku kata nak bagi. Aku pun dah RM10 je tu. Taklah. Duit balik je tu. Ini pun orang kaya baru. YouTuber sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. YouTuber yang berjaya sekarang ni. Amount pun dah tinggi, dah level-level top 6. Tak apa level top 6 lagi lah. Tapi dah kira tinggi lah. Dah mengalahkan sini-sini semua benda. Dah kalahkan sini-sini yang lain, DJ yang lain. Ni tinggi lah. Dah dekat level-level aslah lah sikit ni. Tapi Belum itulah lagi, belum lagi. QR aku tak pandai. Dia lebih kat macam banyak alasan, lebih kat macam tak nak bantu aku. Ni aku pun nak tengok. Mana ada? Aku tak ada QR. Amount paling tertinggi. Dia bawa. Amount paling tertinggi sekarang ni Daus paling tertinggi. Wah. Aku pun tak tahu lah aslah. Taklah, aku tak nak bertanding dengan Daud. Tak. Dia macam ni, aku kan minta paling tinggi. Aku minta macam seikhlas hati aku nak Seikhlas bantu lah. macam ni. Kau anggap bantu anak yatim. Ush. Alah, buat tu ni boleh Boleh. Ikhlas anak yatim. Aku scan dulu anak yatim ni macam mana. Jangan scan sini. Kau lebih kat macam scan dia. Makan pakai cukup. Telefon 17 Pro Max 2 masuk yang tu. Makan Mana tu dah? BMW. Bau semerbak, ini perfume 3,000. Tak kau perfume. Tak pakai lah. Kau yang bau perfume ni? Dia. Mana kau tak pakai? Tak pakai Oh ni, jaket Daus. Oh. Daus yang perfume 3,000. Aku bagi ni lah. Nak tengok ke macam mana? Cukuplah untuk Wush. 200. Kau cuba bayangkan video ni kalau sampai 100k, aku tak dapat pun amount banyak ni lagi. Oh, ya ke? Tapi kalau contoh view ni sampai 400k, aku dapat amount lebih kurang tinggi daripada ni. Lebih kurang lah, Ni, lebih kurang. Tapi alhamdulillah korang, walaupun tak monetize, view korang tengok ni saya tak dapat duit, tapi at least kawan-kawan saya dah tolong saya lah untuk dapat amount banyak ni. Saya akan minta Receipt. Korang boleh tengok receipt. Ya, tak boleh tunjuk. Kau orang tu nampak nombor akaun aku, dia transfer pula kat aku. Okey lah. Okey juga lah. Kalau korang pasal nombor akaun tadi, tolong transfer kat saya kan. Sebab tu aku sibuk main game sekarang. Aku nak cari duit daripada situ. Live ni. Live game GTA. And then terima kasih. Terima kasih Asnura untuk Mon. Itu bukan sebenarnya tu aslah je. Kau tak nak tolong Noah? Itu Tolong aku sekali. tak ada bagi. Kau tak nak tolong Noah? Tolonglah kawan. Kau banyak cash 6,000 cash kau ada. 6,000 cash. Asal dia tak pernah belanja aku makan Sama aku keluar dengan dia tak pernah dia belanja aku. Hari tu masa kita orang live launching tu dia dapat 6,000 cash. Sebab dia tak ada, dia nak cash. Dia kan tak ada online transfer jadi dia minta cash. Weh. Lepas tu lagi 2,000 orang tu transfer. So dia sekarang dia duit dia kepuk macam ni. Jom, hari Jumaat ni Ryan datang, semua datang, kau tak belanja, aku sepak kau, tunggu kau. Okey, jom kita pergi terus je. Saya cari Rina dekat atas. Rina tak ada. Rupanya Rina seorang-seorang dating dengan Afnan. Rina, what's that? Afnan. Sorry kan dah lagi menarik.
Afnan, kau gerak sana. Rina datang sini. Aku nak tanya, kau buat apa ni dengan Afnan ni? Rina. Rina tahu kan? Kalau Kanda buat video macam mana duit tak dapat? Macam mana apa? Kalau Kanda buat video duit pun tak dapat. Sumbangan. Rina. Tak cukup ke bagi lip balm ni? Lip balm? 200 tak lip balm tu. Ya, ini untuk Kanda bertahan hidup. 3 bulan gaji Kanda tak masuk. Diorang bagi ke? Ada yang bagi ke? Diorang bagi, Daus bagi 1,000. Muhammad Iskandar receive 11,000. 1,000. Lepas tu Aslah bagi 100, Syed bagi 100, Aina bagi 200. Cukup atas RM1,000. Noah cash. Kenapa nak makan? Tak ada guna QR. Noah tak pandai guna bank ni. Yang ni Kanda ada ni je. Cukup atas RM1,000. Sebab tak cukup kalau satu video saya Kanda selalunya lebih. Berapa? Tak Sekarang tahu. duit. Sekarang kurang lah. Tak tahu lah. Ini kalau tak monetas kan tak dapat duit. Tak, dia nak bagi tahu. Yelah sebab tu lah nak minta. Tengoklah dia nak tengok juga Rina berapa boleh tolong Kanda Nak tak. berapa? Terpulang Rina dia seikhlas hati. Macam contoh macam Rina tengah bawa sumbangan, budak-budak yang tak ada ayah, tak ada mak, tak ada keluarga, kau macam tu lah. Tengah macam infak lah. Keadaan nak yatim. Nak yatim lah. Boleh? Dia buat sebesar pula. Asal buat sebesar? Rina lemah lah dengan pasal anak yatim. Rina akan buat apa saja demi anak yatim. Serius? Serius? Ada tak nak bagi? Boleh? Sikit lah. Nak tengok bukti betul tak betul. Atas sekadar cakap je Rina ni. Tapi kau rasa Rina bagi berapa Nak berapa cakap ni? tak payah. Seikhlas hati Rina. Seikhlas hati Rina berapa. Nak tahu ke Rina bagi berapa? Lah Kanda nak berapa? Terpulang. Seikhlas hati. Semua orang Kanda tak minta pun. Kita speed. Tak nak spin. Ikut Rina. Dia nak bagi apa? Anak yatim kan? Dia yatim je. Piatu belum. Yatim saja. Yatim saja. Yatim saja. Oh dia ada beza kan? Kalau piatu lebih sikit macam mana? Sikit lah kalau yatim saja. Yatim murah sikit. Okay. Yatim. Ya! Betul-betul kena bagi ke ni? Ya. Nak tengok. Main-main ke? Salah lah. Sebab ni tak monetas ni. Post video pun tak dapat duit. Aku post video ni sebab aku nak fight dengan Nujeng. Aku nak juga dia video. Sebab tu aku post video. Okay, sebab dia nak kisah kat Kanda. Ni boleh? Sikit sangat. Mana dah cakap sikit? Okey, sikit hati Rina. Apa ni buat konten minta duit? Kan Anda tak dapat duit Besar. post video. Kan 3 bulan gaji tak dapat. Kau cuba bayangkan macam mana. Sakit tak otak, semua benda. Tak Sebab ada Maria ke? Syami. Apa? Nanti pulang balik tadi. Tak, ini betul-betul bagi terus. Dah. Nak tengok berapa masuk ni. Tak masuk ni. Tak masuk ni. Dah. Okey, Rina dah bagi. Rina Rina bagi. jahat lah buat konten macam ni. Bukan jahat. Ini betul ni. Kau faham tak? Kau tak nak tolong aku dalam kesusahan tak? Faham. Ya, aku dah bagi dah pasal dia pun. Tak apa Rina tak nak tolong. Walaupun dah bagi tu tak rasa macam niat macam tak nak tolong. Tak apa. Terima kasih Rina. Afnan tengok Kanda. Asal kau nak mengadu kat Afnan pula? Aduh. Kau asal? Okay, Rina bagi saya 50. Total saya collect dah ni dalam 100. 1,400 dah tu. 1,400 dah. Alhamdulillah korang boleh lah untuk tampung 3 bulan gaji saya tak dapat. Terima kasih Rina. Okay Rina boleh balik. Boleh dah. Bye. Kalau kita duit kau balik. Bye. Okey, bye. Duduk benda sini. Ni atas. Sekarang ni bersama adik saya, adik Sofi. Tadi ada tengok story adik Sofi dengan adik-adik Sofi juga yang lain. Cantik adik Sofi. Tak nak bagi kenangan Kanda? Tak cantik, dia tak cantik pun. ya Aku ke? cantik lagi. Tapi yelah Kanda tak boleh kenal dengan adik Sofi. Sebab Kanda gaji pun tak masuk. Duit pun dah tak ada. Kurang. Duit kan duit adik, duit dia kurang dah. Duit jondo. Ya itu duit bisnes. Kanda 3 bulan gaji tak dapat. Ni sini Mi. Kanda Masuk video pula. Bila kita berdua je. ini kan kawan Kanda, sahabat dunia akhirat. Sayang kat you nak pakai tiap. Boleh tak Kanda nak minta tolong? Kanda 3 bulan tak dapat. Okay. And then Kau nak apa? ni post konten ni. Konten ni post tak dapat apa-apa tu. Tak monetas, video tak monetas. Tapi kalau post kat aku dapat. Yelah tapi kan post kat aku. Aku nak pakailah kat Kalau post kat Sophie. tak boleh sebab View Sophie dengan dia tak naik Tak. lah Kanda. sebab aku nak ni. YouTube dia tak ada. Sebab aku dengarlah ni aku nak banyak video tapi walaupun tak monetas QR boleh. At least 3 bulan aku gaji tak masuk ni. Tengok dulu banknya ada duit ke tak. Macam ni Daus bagi 1,000, Aina bagi 200. Sumpah. Tak habis bayar lagi. Daus sini. Menipu kau. Kau bagi berapa ribu ni? 1,000. Tipu. Sumpah taubat lillahi yasin. Main nama Tuhan pula. Memang betul. Okey. Aku nak tengok adik aku dengan kawan aku boleh bagi sumbangan aku berapa. Aku baru habis 3,000 Rina, dekat family aku. Aku tak sampai 1,000 dah kau. Macam nak dapat 1,000. Rina paling banyak. Syami pinjam duit aku lagi. Rina paling banyak. Rina Tak bayar lagi. ni. Rina paling banyak. Rina apa? RM50.
Banyaklah tu bersyukur. Yelah, sebab tu atas ikhlas korang bagi. Aduh. Nak tengok Kau duit jodoh dari bunyi kecil-kecil Ya, masuk. itu kan duit bisnes nak bayar gaji-gaji orang. Yang lain tu kan nak bagi anak yatim. Kau bagi like umpama macam kau bagi anak yatim ni. Nak tengok adik Sofi bagi berapa. Kau bayar hutang aku dulu. Aku bayar dia. Bayar hutang aku tidur. Kalau aku bagikan dia ni, cukup-cukup je duit makan mama. Bagi. Ami niat baik ni mama. Ami harap korang dengar. Niat Ami. Aku okey je kalau kau tak bagi. Aku nak ikut Derma ke anak yatim. atas sikit ikhlasan korang lah. Kau anak yatim betul ke? Kau nak tunjuk tu korang. Syami berapa tu jam montir kau? 100. Okay, dah trust him because dia tak ada tak bayar hutang Okay. habis lagi. Okey. Sofi, nak tengok adik pula macam mana? Adik Sofi pula. Nak tengok macam mana korang. Nama siapa ni? Muhammad Iskandar. Bagi sikit dapat banyak. Betul? Bantu nak bantu anak yatim. Kau nak aku tunjuk kubur ayah aku kat mana? Gambar kubur ke apa benda? Aku rasa lah kan, kalau Una ni keep terus macam ni, aku akan pastikan dia akan teman bapak kau. Kau gelak apa? Cepat. Aku baru. Okay, try. Apa? Yang penting duit aku lagi banyak ni tau. Dah. Untuk abang aku sanggup semua dia tu. RM10 macam ni. Tapi tak apa, it's okay. Aku pun nak tengok. Terima kasih Sofi. Terima kasih. Aku nak tengok mal kodok pula macam ni. Mai tak payahlah, jangan kacau. Mal takkan eh? Mai banyak benda kau ni, Mai. Kena betulkan. Gitu. Kita beritahu lah, aku video tak monetize. Kalau aku buat video tak dapat duit pun. Berapa? Itu 3 bulan gaji aku tak dapat. Berapa? Aku tengok RM30,000. tak RM30,000. Tak atas ikhlas engkau lah. Weh, Mai kodok oi. Takkan bagi sikit-sikit kan. Paling sikit lah weh. Aku kenal Mai kodok. Paling sikit. Kau dah tengok konten ni, tengok konten kat Mal Kodok nanti ya. Okey, Mal. Aku dah tahu lah kawan-kawan aku macam mana. Tak payah. Muhammad Iskandar dah ada. Tak ya? payah, tak payah selesai. Ya. Sebab tak ingat kejadian ni. Ush. Sebab kau pernah bantu aku dulu. Ush. Lagi aku pernah simpan. Weh. Kau ingat ke baba aku siapa yang tolong aku? Ya, aku ingat tapi aku tak pernah minta pun. Aku diam je. Oh, rupanya ini konten. Oh, kau minta sikit-sikit kau orang. Rupanya kau nak minta hutang betul kau kat Mai Kodok. Brilliant. Yeah. Kau tahu tak? Ini kita jujur lah. Dia tolong aku RM5,000. Wow. Aku bagi berapa? RM3,000, RM2,000 aku diam. Kau diam sampai sekarang. Ya Allah, Mai Kodok. Aku tak nak minta. Aku tak minta. Ini semua terjadi. Sabar sekejap. Ada iklan sekejap. Nak tengok konten motor tak konten Mal Kodok Okey. Dia boleh buat JPJ pula kat sini seorang-seorang lagi. Apa itu hutang RM2,000? Ni bagi sebab hutang. RM2,000 aku hutang dia satu RM2,000. Waktu tu. Weh, RM2,000. Tak waktu Kau cuba fikir balik, ada lagi tu. Tak ada lah. Sebab aku tolong waktu dia terdesak. Sampai last. Siapa nak beli RZ dia. Lepas tu tak ada orang beli. Aku cakap dia nak berapa ribu lagi. Aku pajak RM5,000. Ya Allah, terima kasih sebab gerakkan hatikan dia nak buat konten ni. Kalau tak Mai tak ingat, ya Allah. Aku tahu sebenarnya dia pedih aku tahu. Bukan lah. ni, aku pun transfer kat dia ni. Aku tak ada hutang pun transfer kat dia ni. Alhamdulillah, terima kasih. Orang kalau dulu. Selesai lunas juga hutang aku. Aku bagi RM10, ada RM1,990 lagi kau kena lunaskan. Aduh. Okey. QR tak boleh RM2,000. Dia kena nombor bank. QR tak boleh. Kau macam yakin je aku nak bagi RM2,000. Masalah engkau dah Mai sendiri cakap hutang ni. Mai Kodok kau takkan nak bagi RM2,000. Paling Mai Kodok yang merayakan lunasnya hutang Mai Kodok. Alhamdulillah selesai ya. Terima kasih. Weh. Tak, aku tak pernah minta tau. Aku tak pernah minta. Ya Allah.
Copyright lah. Aku tak pernah minta tu Amal tau. Tak apa. Sebab aku tahu. Tapi susahnya kau sekarang aku faham. Bila kau kena frozen. Bukan Frozen bangang. Apa duit? Freeze. Oh, frozen. Tak apa. Frozen film. Dulu aku pernah tolong dia. Uish, maju yang kau sekarang Dulu aku pernah tolong dia waktu dia ada masalah. Kadang keluar. Tadi kau tanya sangat apa benda serabut bodoh kau. Aku pernah tolong dia 5,000 dulu. Lepas tu dia pulang aku 3,000. Bagi 2,000 dia tak pulang. Lepas tu aku tak pernah minta kau orang. Aku minta duit kau waktu aku cuti tak pernah minta Sebab tak ada hutang ni. Wah. Yakin dia. Yakin lo? Tak ada hutang. Yakin lo? Ngangkan dia dah habis. Tipu. Dengan aku ada dalil 2 kotak. Kau ingat tak? Mana ada? Sini tak ada. Dan tu mana ada? Ya memang itu ada. Tak sekarang ni. Tentu kan. Tak, kau tak cakap. Dia tak bagi langsung dekat aku dia. Tak tolong apa-apa. Weh, sumpah lah weh kau. Kau beritahu sebab apa? Ya Allah. QR tak ada. Cash. Tak apa. Kau kan selalu pegang cash. Aku ada tolong. Ada speaker. Aku tolong ya. Berapa nak? Sumpah. Tak, dia tak ada QR masalah. Ingat tolong macam mana? Aku tolong QR nanti kau bayar aku je. Dah cukup ada banyak. Lama je nak bayar. Okey. Terima kasih Amal Kodok. Aku walaupun kau bagi tu bagi hutang bayar balik. bukan. Tak adalah hutang tapi alalang diingatkan aku kadang lupa. Yang ikhlas lah ni. Kalau tidak aku tak bagi. At least aku ada duit untuk bertapak untuk sebulan ni semua dia. Tapi serius lah. Kanda kata lepas konten ni dia akan transfer balik duit. Kau okey tak? Kau nak transfer balik ke? Tak apa lagi lunas je lah. Lunas lah. Dalam konten tak ada hutang. Nanti kalau aku mati nanti, siapa nak tolong aku kau? Nak tolong aku nanti? Tolong lunas kan? Aku akan tolong ludah aku lebur. Aku nak ludah balik. And terima kasih untuk kawan-kawan saya. Ni ada bagi tak? Rina. Ada bagi dah. Dia lain sebab dia keluar dengan aku ini. Dia dapat lain sikit. Dia nampak happy hari ni kan. Tak asal ada mudi hari ni. Lah mudi. Sumpah dia tak bercakap sangat hari ni. Sebab dia banyak bercakap dengan aku. Tu lah. Dia siapa Rizal Almira. Okay, saya terkejut diorang bagi banyak macam ni. Saya tak perlu minta kat orang lain dah. Saya dah boleh bertapak dengan diorang. Okay guys, dah settle semua benda. Tapi masalah Mal Kodok tipu saya. Mati-mati ingat 2,000. Rupanya RM20 je. Masih lagi berhutang je. Tak apalah. Tapi saya beritahu korang, yang duit yang diorang bagi semua benda tu saya tak guna pun sebenarnya. Sebab kan RJD kan dah ada keuntungan semua benda nanti. Lepas bayar gaji semua, keuntungan tu adalah untuk program infak bagi orang yang memerlukan. Dan semua duit diorang bagi tu adalah untuk infak juga. Okay, saya pun dah tak bagi tanya dahulu. Semua benda diorang okey. Semua tak ada masalah pun. And then thank you very much yang mana for watching. Video ni saya tak dapat apa-apa pun. Just korang doa terbaik semoga akaun saya dapat balik semula. Dan boleh untuk post konten. Saya cuma rasa nak post je konten. So okay, bukan rezeki saya lagi. Saya minta maaf kalau saya tak post konten apa benda. Jumpa korang next video next konten. Bye. Assalamualaikum.